Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Ta'ala dapat kita sambung perukunan sembahyang masuk kita 35 muka surat 35 tu Rumi 35 Jawi 23 tiga daripada atas, baris yang ketiga daripada atas, ujung sekali. Sekejap. Silap 23 patut tak jumpa. 23 bukan 32, patut tak jumpa. 3 daripada atas, ujung sekali, keempat. Keempat, suci daripada hadas besar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Keempat apa ni? Syarat ni, kalau kita ingat lagi, kita membicarakan tentang syarat sah sembahyang. Kalau buat perkara ini baru sah, tinggalkan perkara ini tak sah. Perkara ini tu apa? Ada 6. Perkara ini tu apa? Kita dah bincang 3. Ni nak masuk ke 4. 3 tu apa? Yang lepas, yang minggu lepas. Kena tunggu masuk waktu dulu. Lepas dah masuk waktu, baru boleh sembahyang. Lepas masuk waktu, baru sembahyang. Barulah sembahyang itu sah. Jika tak masuk waktu lagi, sembahyang dah, sembahyang tu tak sah. Kalau ada qada' yang dulu, dia jadi qada' lah. Dia jadi automatik lah, bertukar jadi qada' kalau ada dulu-dulu yang tinggal. Sebab tak masuk waktu lagi. Kalau sembahyang terlebih waktu, maknanya dah habis dah baru sembahyang, dia tak tersilap lah, maka maknanya dia telah meninggalkan sembahyang. Jadi sembahyang tu jadi sembahyang qada' lah, automatik lah. Qada' yang mana? Qada' yang baru dia tinggal tu. Habis satu yang kita dah bincang sebelum ni. Dan kita juga bincang macam mana nak tengok bayang-bayang matahari sebagainya. Dari sudut melihat, bukan tengok jam lah, pun dah bincang lepas. Yang kedua, syarat sah sembahyang yang dah bincang lepas juga adalah kiblat. Iaitu mesti menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Kaabah dekat mana? Dekat Masjidil Haram. Yang kita nak menghadap juga adalah Kaabah. Kalau katakanlah ditakdirkan Allah, Kaabah tu Yahudi ke, mereka ke, Donald Trump ke, pindah, angkat pakai helikopter. Raja Arab Saudi pun tak boleh buat apa, dah banyak lah termakan budi, tergadai body. Jadi macam mana? Angkat, bawa pergi kat Washington, letak kat situ. Adakah kita nak menghadap Washington, tempat Kaabah baru, atau kita nak menghadap tapak dia? Tapak dah tak ada dah. Adalah tapak, cuma dah rata dah. Tetap menghadap tapak, iaitu tempat asal. Jadi kita bukan sembah Kaabah, kita menghalakan arahnya ke arah itu.
Dan arah itu adalah arah Kaabah. Bukan Kaabah dinding dia, bukan. Arah itu, kawasan itu. Sebab tu kalau pindah sekali pun Kaabah ke tempat lain, tetap arah itu juga. Saya pernah naik kereta api dulu tahun 90 daripada Kota Baru ni, mengat belajar situ, kerja nak pergi Tan ni. Waktu tu dia punya apa tak kuat sangat, dia punya apa dia panggil yang jaga-jaga ni tak kuat sangat, boleh main naik rakit gitu kan, naik sampan gitu je seorang. Lepas tu dah ada motor tunggu dah. Sampai saya ingat masa tu ada duit RM1 emas, RM1 bulat. Dia orang suka RM1 tu. Mahalnya duit kita. Sekarang Malaysia tak mau. Duit kita dah jatuh. Nak bayar RM1 tu, naik motor dia bawa pergi ke stesen kereta api, Olok. Naik kereta api tu nyorok lah. Standard lah. Kan dah buat salah. Bukan lalu ke immigration ni. Pergi dalam kereta api tu saya jumpa Tok Sami pakai kain kuning. Tak pakai selipar. Kita pakai selipar. Dia pun tanya, kenapa kita mengata dekat dia iaitu sembah patung, sedangkan kita juga sembah batu, iaitu batu Kaabah. Saya tak boleh jawab. Alah, umur berapa saya tahu? Umur 12 atau 13 tu. Tak boleh jawab. Kita cuma jawab goreng lah, jawab goreng. Bukan jawab betul. Maksudnya kita bukan sembah tu, kita sembah Allah. Habis tu kenapa mengadap? Kita cuma arah itu aja. Macam tak kemas lah. Kalau sekarang ni saya jawab, kalau dia alihkan Kaabah ke tempat lain, tetap kita akan menghadap arah yang sama, kerana kita bukan sembah objek tu. Kita nak bagi tahu umat Islam bersatu daripada satu arah. Ada satu Tuhan, satu Nabi, satu Quran, satu agama dan satu arah. Jawab sekarang lah. Berbeza dengan dia. Dia sembah berhala. Berhala berdiri, bertidur, berguling apa semua ada berhala dia. Kalau kita diam-diam, malam tu kita alih 3 inci. Jangan banyak-banyak, 3 inci je. Dia tak akan sembah yang 3 inci yang kita alih. Dia akan sembah tu. Kita diam-diam esok, kita alih lagi 3 inci. Dia akan berpindah. Akhir sekali teralih 1 kaki. Dia akan sembah. Dia tak akan sembah yang di sini. Kalau katalah ada berhala, sebab selalu kena hujan, kena panas, kita tolak tempat berteduh. Dia tak pergi sembah kat tempat asal berhala. Dia akan pergi kat mana berhala tempat teduh. Buktinya dia sembah batu, kita bukan sembah batu. Kalau sekarang lah, dulu tak kita jawab. Senyap je lah. Sebab dia tengok pakai jubah, pakai serban, budak lagi. Ini boleh ni ke? Boleh kata budak ni. Itu yang tanya tu. Lepas pada tu balik tu baru tanya abang-abang yang senior kan, baru dia jawab. Oh gitu, silap. Lepas tu pergi sekali lagi tahun seterusnya nak cari, tak jumpa dah. Manalah tahu. Tanyalah. Aku dah tahu dah ni. Tak tanya tak ada dah. Itu dari sudut kiblat. Dan kiblat kita adalah kiblat yang kedua. Kiblat pertama kita Masjidil Aqsa asalnya selama 16, 17 ataupun 18 bulan. Kemudian dipindah ke Kaabah, Masjidil Haram. Yang kita dah bincang juga yang lepas, syarat yang ketiga kalau tak buat tak sah sembahyang adalah tutup aurat. Jika tutup aurat, maka barulah boleh sembahyang dan barulah sah sembahyang. Aurat terbuka walaupun tak ada orang tengok, maka tak sah sembahyang kita. Dan kita juga bincang sikit berkaitan dengan aurat luar sembahyang juga. Dah halang-halang dalam sembahyang, cerita-cerita luar sembahyang. Dalam sembahyang wajib tutup warna kulit sahaja. Ni yang wajib bukan yang sunat. Wajib tutup warna kulit sahaja. Jika kita tutup aurat kita, tak nampak warna kulit, maka sah sembahyang. Kalau di luar sembahyang, wajib tutup 2, warna kulit dan bentuk. Dalam sembahyang tak wajib tutup bentuk. Habis kalau tutup nampak berketul-ketul habis semua nampak, sah. Kerana itulah dalam kitab-kitab yang agak tebal sikit, dia akan kata, kalau katalah dia saja je nak sembahyang, tapi tak nak pakai baju, tak nak pakai seluar, tak nak pakai kain, dia ambil lumpur, dia ambil cat. Ambil lumpur lah senang. Ambil lumpur, contoh dulu lumpur. Dia lumpurkan badan dia, kawasan aurat dia. Lelaki lah mudah, perempuan payah sikit lah. Ambil lelaki lah. Daripada pusat sampai lutut dia lumpur. Tak pakai apa. Ni bukan tak ada seluar, tak ada baju. Bukan, ada. Berlambak bergantung. Tapi saja je dari sudut sah batal. Adakah sah? Dia ambil lumpur, dia cat habis daripada pusat sampai ke lutut. Dia ambil cat putih tu, ambil uduk dululah. Kalau tak ambil uduk, nak tak boleh lalu air kan, payah pula nanti kena tangan-tangan. Ambil uduk siap-siap, cat daripada pusat sampai ke lutut. Undercoat. Boh lah.
Yang penting nampak tak warna kulit? Tak nampak, sah sembahyang walaupun tak pakai kain, tak pakai seluar. Dari sudut sah. Cuma kalau buat memang viral lah jawabnya. Penghuni warga emas, Baitul Muhajir. Buat kerja pelik. Tapi saya bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal sah batal. Kadang-kadang hukum fiqh ni kita tak buat pun. Tapi itulah dia, sah batal dia. Jadi wajib tutup warna kulit. Bentuk tak wajib. Habis kita tutup bentuk tu, sunat tutup bentuk. Ni dalam sembahyang. Luar sembahyang, tutup warna kulit, tutup. Bentuk nampak, namanya tidak tutup aurat lagi. Haram, berdosa lagi. Sebab dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Ingat tak? Ayat saya ulang 2-3 kali tu. Wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Tak sama. Walaupun sama-sama wajib tutup aurat. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana kewajipan itu sendiri tutup aurat. Kalau terselak, walaupun tak ada orang tengok, walaupun dalam gelap, malah dia sendiri pun tak nampak. Tengah-tengah malam buta, dia berada di dalam hutan. Di dalam hutan tu pula ada gua yang terpencil. Duduk dalam gua tu pula gelap gelita. Pukul 3 pagi. Nak bagi tahu gelapnya. Dan dalam tu dia sembahyang, dia pun tak nampak diri dia dan dia juga buta. Ambil kau. Berlapis-lapis. Tiba-tiba terselak. Batal. Sebab apa? Dalam sembahyang wajib tutup aurat bukan sebab haram dilihat ke, bukan. Wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Jika terselak, batal. Luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Kalau dalam cerita tadi, kalau dalam kampung dia beli semua tanah. Orang kaya habis semua tanah dia beli, dia buat pagar elok-elok, letak karen. Lepas tu dia keluar rumah, nak karen takut orang masuk. Lembu masuk ke apa masuk. Dia keluar rumah tak pakai baju, tak pakai seluar, tak haram. Sebab apa? Luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Siapa nak tengok dia? Oh, ada orang teropong, barulah jadi haram. Tu cerita lain lah. Burung lalu, monyet tengok ke atas, elak ke? Tak ada masalah. Tak wajib tutup dengan monyet, dengan beruk. Okey. Dari sudut makruh, ya makruh, malu kat malaikat. Itu bukan cerita kita. Cerita kita di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana kewajipan itu memang tutup aurat. Okey, itu kesimpulan yang lepas. Ini masuk pula kata pengarang yang keempat pula. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maknanya kalau langgar peraturan syarat yang keempat, tak usah sembahyang. Maksudnya langgar tu apa? Sembahyang dia dalam keadaan hadas besar. Langgar dia apa? Sembahyang dia dalam keadaan hadas kecil. Hadas besar tu berjunub, haid, nifas, wiladah ataupun beranak. Kalau hadas kecil lah, batal wuduk lah, terkencing keluar salah satu daripada qubul dan dubur. Jadi yang keempat, suci daripada hadas besar dan hadas kecil, maka tiada sah sembahyang, tak sah sembahyang seorang yang berhadas besar. Seperti keadaan junub, tak boleh. Kalau sengaja, tak sah, tambah ekstra, berdosa. Kalau sengaja. Tak sengaja, tak sah saja, tak berdosa. Dalam keadaan haid, dia sembahyang. Sengaja, tak sah sembahyang, tambah ekstra, berdosa. Yalah, macam main-main pula. Tak sengaja, tak sah je, tapi tak berdosa. Nifas pun sama juga. Wiladah itu melahirkan. Melahirkan tanpa dia lahir, tapi tak keluar darah. Lahir tak keluar darah, dia panggil wiladah. Darah wiladah tak ada. Yang ada wiladah saja. Itu kita akan masuk nanti kot, muka surat 42. Tak tahu lah bila, lepas raya kot. Masuk bab tu secara terperinci sikit lah. Taklah terperinci sangat. Kalau terperinci, kena ngaji kitab pink saja tu. Ambil terperinci. InsyaAllah 3 tahun selesai. Cerita apa? Haid nifas istihadah. Allah. Sampai 3 tahun. Ya. Itu pun kalau laju lah. Kalau slow, ulang. Tak faham lah. Kalau macam tu mau 5 tahun. Okay. Jadi ni kita secara ringkas saja. Jadi jika dia kedatangan junub terlupa, pergi sembahyang juga, tak usah, tak berdosa lah. Kalau dia ingat, wajib qada lah lepas pada tu. Kalau masih lagi ada waktu, wajib mandi sembahyang lah. Tak nama qada lah, sebab masih ada waktu. Waktu dah habis, mandi sembahyang, namanya qada. Tak ingat sampai kiamat, tak ada benda. Macam tu. Berdosa, tak dosa lah, tak ingat. Sampai kiamat. Sampai kiamat tu maksud bila malaikat tanya nanti, kenapa tak sembahyang? Aku sembahyang lah.
Cek CCTV. Ni, semayang ni. Apa tak semayang? Malaikat kata nanti dulu. Rewind. Rewind. Nampak ni? Tak mandi. Mandi tapi tak niat. Contoh, terlupa ke apa? Maknanya semayang tak sah. Adakah dia dikira? Tak kira. Maksud tak kira tu, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Pahala pun tak dapat, dosa. Jadi okey lah, tak ada apa-apa lah. Sebab lupa kan? Lupa. Itu kalau junub. Kalau haid pun sama. Kalau haid pun sama. Kalau haid, apabila ianya haid, dia sembahyang dalam haid sengaja. Jarang orang sembahyang dalam haid tak sengaja. Biasanya sengaja, maka berdosa. Dan tak sah. Malah haid nifas bersamalah. Malah kalau dia qada sembahyang dia. Contohnya dia haid 7 hari, lepas tu dah suci, dia mandi, ambil wuduk semua. Lepas tu dia sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang qada. Qada yang mana? Masa muda-muda dulu ke? Bukan. Qada yang 7 hari yang haid tu. Tak sah, haram, berdosa. Padahal dia sembahyang suci. Dia sembahyang dah mandi. Dia sembahyang ada wuduk. Tak, cuma dia sembahyang qada. Qada bila? Qada yang 7 hari haid tu lah. Qada yang 35 hari nifas tu lah contohnya. Itulah aku nak qada. Awak tak lebih rajin. Tak apalah nak qada. Tak sah, haram, berdosa. Dah lah tak sah, haram, dosa, buat penat. Tu tambah lagi satu, buat penat. Yalah, tak sah, buat penat lah. Tak boleh. Tapi kalau tak sengaja, tak berdosa, sah ke? Tetap tidak sah juga. Sebab dalam haid kan, dalam nifas. Dalam wiladah pun sama. Wiladah ni apa? Wiladah ni bukan darah. Wiladah ni bahasa Arab, terjemahannya maksud bersalin. Jadi darah wiladah adalah darah bersalin. Darah wiladah, bukan. Silap. Bukan darah wiladah. Wiladah adalah bersalin. Darah wiladah tak ada. Darah wiladah ni jika setelah anak keluar, baru keluar darah, dia panggil nifas. Kalau sebelum tu, masa atau dalam proses beranak yang orang Melayu panggil darah tanda ke, ataupun beberapa jam sebelum melahirkan, ataupun sakit keluar darah, bahasa syarak dia panggil darah talqin atau talak. Bukan talak, yang cerai bukan. Talak, ta lam qaf. Talqin lah. Sebut talak nanti kan ingat talak pula. Talqin. Nama darah tu. Status dia apa? Istihadah. Nifas, bila anak sempurna keluar darah, baru darah nifas. Okey, wiladah ni apa? Ada orang salah faham. Dia kata ketika keluar anak, keluar darah sekali. Jadi itulah darah wiladah, darah beranak. Bukan. Wiladah ni bukan darah. Wiladah ni terjemahan dia adalah melahirkan, beranak. Jadi kalau wajib mandi kerana beranak, kenapa? Macam mana pula? Kalau melahirkan, mesti ada darah nifas. Boleh mandi? Tak boleh lah ada nifas. Habis tu mandi wiladah ni masa bila boleh? Nanti kering nifas, namanya mandi nifas. Wiladah ni bila mandi? Apabila melahirkan tak keluar darah. Mandi wajib, mandi tu nama mandi wiladah. Melahirkan tak keluar darah ada ke? Ada. Kalau dia tak mau keluar kot pintu, dia keluar kot tingkap. Kalau buat pembedahan, bukan biasa, ada terjadi, tak keluar pun. Mungkin 3-4 hari kemudian baru keluar. Mungkin 10 hari baru keluar. Mungkin tak keluar langsung. Ada lepas dia keluar tu terus, lepas anak keluar terus keluar. Sebab dia bukan proses normal, proses main belah ke atas ni. Jadi ada keadaan 3 hari tak ada darah. Okey. Dia wajib sembahyang? Wajib lah. Baru lepas bersalin. Dia bersalin pukul apa? Pukul 10 pagi. Sekarang pukul apa? 3 petang. Wajib lah sembahyang zuhur. Dah banyak dah zuhur ni. Nak sembahyang zuhur? Boleh? Boleh lah. Nifas tak ada, haid tak ada. Haid memanglah tak ada, nifas pun tak ada. Kenapa tak keluar? Nak macam mana tak mau keluar? Kalau ikut normal, biasa keluar lah. Kalau buat pembedahan, ada yang tak keluar. Wajib sembahyang? Wajib sembahyang. Habis tu nak sembahyang macam tu aja, wajib mandi. Mandi apa? Itulah mandi wiladah. Kenapa wajib mandi? Sebab keluar anak adalah menyebabkan mandi. Kerana anak tu berasal daripada mani. Cantuman. Dua benih yang mana ia adalah mani. Keluar anak, mana keluar mani. Keluar mani kan wajib mandi. Istilah gitulah. Jadi dia wajib mandi untuk sembahyang. Nama mandi tu wiladah. Tapi boleh je pukul rata semua. Mandi hadas besar, mandi wajib. Tak kisahlah haid ke apa ke.
Haid pun saja aku mandi wajib, saja aku angkat hadas besar. Nifas pun saja aku mandi wajib, saja aku angkat hadas besar. Wiladah pun yang sama juga. Junub pun sama juga, semua sama. Itu tak ada masalah lah. Cuma kalau nak detailkan dia, kalau wiladah ni kita katalah saja aku mandi wiladah. Kata buat penat, buat susah je, tak mandi wajib lah, boleh lah. Ni detail dia. Jadi wiladah adalah keluar anak. Jika keluar anak, maka berhadas besar lah dia. Kalau dia tak mandi, tak sah. Dan wiladah juga bermaksud gugur masa Melayu. Orang Melayu dia ada dua, beranak dan gugur. Beranak tu hidup, gugur tu mati. Hukum syarak dia tak ada gitu. Dia ada beranak hidup, beranak mati. Sama lah, istilah je. Orang Melayu dia istilah. Kenapa ni gugur? Maknanya mati kan? Tak, gugur tu lah bersalin. Bersalin tak cukup bulan. Tak kisahlah, itulah nama bersalin. Kalau hidup, dia panggil bersalin hidup. Kalau mati, dia panggil bersalin mati. Walaupun berupa alaqah ke, mudghah ke, lahman ke, yang kecil-kecil tu kan. Percantuman benih selama 40 hari cerita dalam surah Al-Alaq. Lepas tu lama mungkin 3 bulan kot dah jadi besar gini kot lah. Lebih kurang tu. Lepas tu gugur. Itulah bersalin namanya. Bersalin mati. Kita kata tak, tu bukan bersalin, tu gugur. Melayu tak apalah. Okay. Kalau 6 bulan tu dia panggil bersalin juga. Kalau mati bersalin mati, kalau hidup bersalin hidup. Sebab apa perlu perkara ni? Kerana jika bersalin wajib mandi. Ada orang dia telefon saya, dia kata dia belajar yang online, kelas saya, kelas haid nifas saya lah. Baru dia tahu rupa-rupanya bersalin atau bersalin hidup, bersalin mati tadi. Dia kata gugur. Dia menganggap gugur tu bukan bersalin. Dia anggap gitu, nak buat macam mana? Dia faham gitu. Jadi dia pernah gugur. Masa tu 3 atau 4 bulan dia kata. Gugur. Bila gugur, keluar darah kejap aja. Masa keluar gugur, keluar darah, dalam 2-3 jam darah tak ada dah. Macam tu je dia kata. Jadi dia ingat dah keluar. Gitulah habis cerita. Takkan haid kot. Takkan nifas kot, dia kata. Masa tu dia fikir gitu. Maka dia pun nak macam mana? Buat apa, DNC buat gitu. Akhir sekali dah selesai semua. Dia semayang lah. Sebab tak ada darah kan. Dalam sejam 2 je dia kata. Sekejap je darah ada. Lepas tu dia pun semayang. Mandi tak? Tak mandi. Tak mandi. Sebab dia kata haid bukan haid anak kan. Nifas macam mana pula nifas? Aku bukan bersalin. Dia salah faham gugur tadi tu. Sebab tu penting juga kadang-kadang salah istilah, salah hukum. Salah istilah, salah hukum. Jadi dia kata bukan beranak gugur. Jadi haid mestilah bukan. Nifas apa tak ada anak. Gugur. Jadi tak mandi. Maka sembahyang yang dia buat tu semua kena qada. Saya kata berapa lama? Sehingga mandi. Dia kata lama bersalin, lambat lagi berapa tahun lepas pada tu. Bukan, mandi wajib. Tak kisahlah angkat ada besar, mandi wajib tu. Atas apa sebab sekalipun. Dia kata mungkinlah kot 2 minggu. Dia kata mungkin kot. Jadi 2 minggu tu yang dia agak tu, yang dia jangkakan tu wajib qada 2 minggu. Kalau dia kata sebulan lah. Suami dia pula kerja kapal luar. Saya cakap masa tu suami dia ada kan? Dia kata ada, mujur ada. Kalau suami dia kapal 6 bulan dan dia tak mandi dan dia tak ada alasan untuk mandi sebab tak ada suami, apa alasan untuk mandi? Dia kena tunggu haid keluar untuk dia mandi bila haid kering. Kalau haid, dia kata haid keluar lambat lepas pada tu. 6 bulan lepas pada peristiwa itu baru keluar haid balik. Sebab masalah dalam tak tahulah penyakit apa dia. Jadi kalau suami tak ada dan haid dia keluar 6 bulan setelah peristiwa itu, maka 6 bulan dia tak sah sembahyang sebab dia tak mandi wajib. Boleh ke mandi wajib sebab lain? Janji mandi wajib terangkat mana-mana pun. Mujur dia kata ada suami, dia pun agak-agak gitu aja. Saya kata kalau macam tu qada ajalah 14 hari 14 kali 5. Sebab dia boleh agak je. Suami kata suami saya kerja kapal, saya dah pucat dah. Dia tak pucat lagi. Sebab dia tak tahu. Biasa suami pergi 6 bulan balik sekali, 6 bulan balik sekali. Buatnya suami dia tak ada masa tu dan suami dia balik 6 bulan kemudian dan dia tak keluar haid, katalah tak tahu lah berapa lama. Kalau bulan depan keluar haid, kita kata lebih kurang 20 hari, 30 hari. Lepas keluar haid berhenti mesti dia mandi. Mandi tu baru cover balik mandi yang lama. Akhir sekali dia kena qada macam tu lah, lebih kurang berapa tah 560 sembahyang. Kalau 6 bulan tak keluar haid pun 6 bulan sebab dia ada penyakit, masalah lah, uri apalah, macam-macam masalah dia. Tak keluar 6 bulan, bayangkan 6 bulan berapa hari? 100 dekat 100 lebih hari, 180 hari 180 kali 5, ambil. Bayang lah, qada.
Tapi dia kena qada sikit aja. Silap sikit aja. Habis. Silap sikit aja. Sebenarnya boleh lagi nak settle masalah dia. Tapi kena lompat mazhab Hanafi lah pula. Saya dulu, masa dulu dalam umur saya lah 35 ke bawah saya mengajar. Saya keras tu maksud mazhab Syafi'i lah. Sebab saya tak masuk dalam masyarakat lagi. Jadi saya kalau kata apa, saya banyak Syafi'i. Kata kalau mazhab lain, ada mazhab lain tapi awak tanya orang lain lah. Saya tak nak campur. Sebab kita mazhab Syafi'i kita sibuk benda. Dah habis tak belajar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun kau tak habis belajar. Kau sibuk mazhab lain kenapa? Habis ni masalah saya kena qada ni. Kalau mazhab lain tak perlu qada kot. Tak ada. Aku mazhab Syafi'i. Kau tanya orang lain. Cari macam itulah dulu. Bila saya masuk dalam masyarakat, dia matang sikit. Umur 35 saya masuk dalam masyarakat. Faham masuk masyarakat? Macam pergi pergi coket. Bukan pergi coket. Pergi coket ramai-ramai dengan polis, dengan pencegah maksiat, dengan orang yang memberi bantuan macam-macam lah. Gelandangan apa semua bercampur dengan masyarakat. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit pergi tengok nyah-nyah, mak-nyah kan. Bukan pergi langgan, pergi tengok. Haji tengok macam ustaz, nampak ustaz. Dak pergi tengok, pergi nasihat dia. Nasihat dia. Bila saya masuk dalam masyarakat, saya tengok gelandangan, tengok budak-budak. Saya dah slow sikit lah. Jadi kalau kata solo tu maksud, kalau ada apa-apa macam mana ustaz, boleh ke? Boleh insya-Allah. Padahal mazhab Syafi'i tak sah. Bila kita tengok mazhab lain, insya-Allah. Kita tak cakap lah mazhab lain. Dia pun semayang pun tak mazhab benda. Cuma boleh tak? Saya pergi ke hospital. Mengajar di hospital. Lepas tu saya suka tempat macam tu. Saya suka masuk untuk kita matang fikiran kita. Saya datang sini, saya cakap hospital dulu. Kalau boleh mengajar kat situ. Alhamdulillah dapatlah. Hari Jumaat. Pergi, bila kita tengok orang sakit, kita nak kata ke semayang kena begini. Orang tu pun yang masuk hospital dalam ward tu pun dah 7 hari tak semayang. Wajib begini, ambil wuduk kena gini, kena tayamum, kena itu, agak-agak mana. Aurat tutup, tak boleh selak sikit walaupun sikit. Najis kalau pakai pampers kena buang. Diapers tu kena buang. Cuci elok-elok dulu, pakai yang baru ambil wuduk. Mazhab lain ada yang lebih ringan. Dulu tak ada. Macam tu lah. Ustaz sedap lah, ustaz tak sakit. Kita senyap je. Mazhab Syafi'i yang saya belajar gitu je. Padahal kita tahu ada mazhab lain yang membenarkan. Kita tak nak campur mazhab terlalu mudah sangat sampai jadi tercela. Percampuran mazhab yang tercela. Tapi tak nak ringan sangat sampai boleh 4 mazhab. Okey, sah. Tak nak juga. Jadi dia ada disiplin. Disiplin saya dulu agak ketat lah. Sekarang saya longgarkan sikit. Bila kita tengok, kita nak ketat-ketat. Elok-elok dia ada jinak untuk ke agama sebab dah berumur sikit. Tiba-tiba kita kerah tu terus tak jadi jinak macam mana? Matang sikit lah. 35, 36, 37 sampai sekarang lah. Sekarang ni pun baru 27 27 pula. Baru lagi lah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, boleh kes ni boleh selesai. Kerana pada mazhab Hanafi, mandi, janji rata, tak wajib niat. Jadi dalam kes ni, mungkin dia ada mandi, agak-agak mungkin sehari 2 kot, dah cukup dah untuk qada. Saya silap tak payah qada sebab lepas tu mesti dia mandi panas. Bukan mandi kotor. Bukan mandi wajib. Pada mazhab Hanafi sah je. Mazhab Syafi'i wajib niat. Dia tak ada niat. Maka bila dia tak ada niat, kalau kata 6 bulan, qada lah. Tapi adalah kepala saya masa tu, saya tak cakap. Sekarang ni insya-Allah kot, saya cakap kot. Kesian lah. Tanya dulu, ada tak qada-qada dulu, masa muda-muda? Ada qada berapa banyak? Ada dalam 3,000 semayang. Nak tambah lagi berapa ratus ni? Yang 3,000 dia tak qada. Jadi, kita pun ringankan sikit lah. Ringankan sikit. Kalau tengok video-video lama saya tu, saya rasa delete lah. Jangan tengok. Sebab agak keras sikit dan garang sikit lah. Sekarang tak garang lah, sekarang baik dah. Sebab apa? Kita dah masuk dalam masyarakat, menyelam. Kalau kita baca kitab, itulah dia. Kalau orang hanya baca kitab, dia tak masuk dalam masyarakat, mesti dia akan current, tak boleh masuk current dengan orang yang baca kitab dan masuk masyarakat. Mesti current. Walaupun sama-sama hujah. Ni rembah kitab, rembah kitab. Tengok kita kata haram. Dia ni pun rembah kitab, betul haram juga. Kenapa kau cakap halal? Kenapa kau cakap boleh? Sebab yang dia ni masuk dalam masyarakat, dia luas sikit. Bila dia tengok masyarakat gini, nak kerah-kerah lagi. Nak paksa lagi. Contoh tarawih orang buat 20. Contoh kan. Paksa, masuk paksa. Boleh tak? Tak, dalam pengajian memang kita kata 20. Tapi ada keadaan, buatlah janji buat. Berapa? 4.
Tarawih 4 pun 4 lah. Bila masuk masyarakat baru tahu. Dalam ada 1,000 orang qaryah, 1,000 orang yang datang 1%. Nak suruh 20. Yang 20 1% yang datang. Paksa dia 20, yang 1% jadi 0,5%. Jadi macam mana? Kita buat 20. Tapi yang ada, buat je lah. Dua pun dua lah kan. Bila kita masuk masyarakat, kita akan kata gitu. Bila kita baca kitab, kita akan kerah. Kita kata, tarawih mesti 20. Sayyidina Umar sendiri cakap. Nabi sendiri buat. Cuma Nabi buat dulu 8 dekat 2. Nabi sambung dekat rumah. Tak boleh buat kurang. Kalau buat kurang, tak dapatlah pahala tarawih. Dapat pahala sembahyang sunat biasa je. Nak dapat tarawih, mesti 20. Jadi kita semua kena buat 20. Boleh? Boleh cakap. Habis tu macam mana kita buat? Kita buat 20. Siapa nak lari 8, lari lah. Kan lari lain tu. Bukan 8. Nak lari 2 pun lari lah. Sunat kan. Tapi solat fardu jangan tinggal. Bila masuk masyarakat tahu lah. Nak suruh ambil orang ni masuk ke dalam masjid, bayar pun tak nak. Saya pernah. Saya bagi RM1 masuk masjid. Tak nak. RM10 tak nak. RM100 baru dia nak. Padahal masuk masjid bukan suruh masuk semayang. Masuk. Jom pergi masjid, masuk aja. Sebab dia tak pernah pergi masjid. Dia akan tengok orang masjid ni macam ahli syurga lah. Dia ni macam ahli neraka. Dia rasa gitu diri dia. Mana tahu? Dia rasa diri dia gitu. Jadi dia tak boleh campur. Dia kasta lain-lain. Dia rasa sebab lahir je tanpa background agama. Bila kita masuk aja, gitu. Jom, ajak makan roti canai. Makan cakap elok je. Lepas tu boleh je pergi. Tak reti pakai kain. Ada orang tak pergi. Dia kata saya nak pergi 10 tahun lepas. Nak pergi masjid. Tapi saya tak tahu pakai kain. Saya pakai mesti jatuh. Pakailah seluar. Boleh pakai seluar. Macam mana? Macam mana agak-agak orang yang macam tu? Yang background agama tak ada lah. Memang tak ada langsung background agama. Macam mana kita nak paksa dia buat tarawih 20? Cekek kalau tak buat. Macam mana? Bila masuk dalam masyarakat, dia lain. Itu tak kira masuk dalam politik lagi. Lain pula dia punya. Dia ada. Yang kita tak nampak. Tak payah masuk politik, saja nak beritahu ya. Setiap kaedah, setiap situasi dia berbeza. Kadang-kadang hukum tu berubah. Kalau dalam bab politik, dia akan berubah. Walaupun kita kata salah, sebenarnya ikut politik dia betul. Sebab nanti dia akan corner balik ke macam mana, buat U-turn ke apa ke. Kalau dalam masalah, masuk dalam masyarakat, untuk berdakwah dengan masyarakat, dia berubah pula hukum daripada kitab. Fleksibel. Baca kitab, tengahkan kitab, hukum hakam, tak boleh gerak. Inilah hukumnya. Masuk masyarakat, longgar. Kenapa? Baru ni saya buka kitab Idahul Albab. Kitab berkaitan dengan nikah kahwin. Kitab berkaitan dengan nikah kahwin secara terperinci lah. Ketika membicarakan tentang wali dia tak boleh fasik. Dia mesti tidak fasik. Saksi pun sama. Dia tak boleh fasik. Tapi saksi dia bukan. Wali tu waktu tu fasik. Fasik tu apa? Minum arak, pakai rantai, pakai seluar pendek. Tapi masih dia kahwin 35 tahun lepas. Dah ada cucu dah pun. Dia dalam keadaan waktu tu main judi, minum arak, pakai rantai. Tapi dia yang jadi wali. Tak sah kan? Cuba bayangkan. Kalau kita tengok kitab memang tak sah. Sebab wali dia tidak boleh fasik. Tidak boleh mengekali dosa kecil. Buat banyak dosa kecil tapi buat banyak kali, dia panggil fasik juga. Kalau buat sekali-sekala dia tak panggil fasik. Ataupun buat dosa besar, tak bertaubat walaupun sekali, dia panggil fasik. Macam mana? Kalau nak kira anak dia habis anak haram lah. Kalau baca kitab gitu kalau masuk masyarakat macam mana? Tengok budak kecil, ustaz salam, macam nak menangis nak cakap engkau ni sebenarnya anak tak sah tarah ni, ke macam mana? Masa tu baru kita buka. Mudah-mudahan ada pada mazhab-mazhab yang lain ataupun pendapat mazhab Syafi'i juga, pendapat yang kedua, ketiga, pendapat dhaif dan sebagainya. Baru buka. Ada. Kalau tidak nak cakap apa? Dan pula anak dia tu dah perempuan, dah kahwin pula. Kahwin lagi, ada cucu. Kan ya? Nampak? Kalau cakap dalam kitab, kita kena katalah tak sah kahwin tu. Wali tu. Sebab wali tu fasik, tidak sah hukumnya pada mazhab Syafi'i. Titik. Dia nak tiba-tiba masuk masyarakat. Nak cakap macam tu?
Masa tu. Kat situ lah sikit lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kenapa ustaz ni gaduh dengan ustaz ni? Gaduh dalam media sosial lah. Bukan tumbuk pun. Ustaz-ustaz baik-baik lah. Sebab tu lah. Saya perhati juga dulu. Kenapa? Hukum sama, kitab mengaji sama. Cara semua sama. Samalah. Jalanan sama je. Tapi kenapa? Mana yang ni buat up status. Yang ni bantai. Ini bantai balik. Kenapa? Saya cubalah buat kajian-kajian. Saya pun tengok, Allah. Yang ini tabligh. Dia join. Maka maknanya dia campur dengan masyarakat. Yang ini baca kitab kat madrasah. Baca anak murid ramai. Patut pun. Yang ni dia tengok masyarakat. Yang ni dia cuma baca kitab. Oh, kat situ lah. Saya dapat kat situ. Dan bila kita faham, kita respect lah dulu. Kalau orang tak faham, dia kata benda. Ustaz-mustaz bergaduh. Kita faham, patut pun jadi gini. Dia tu lah beza dia lah. Okey, habis yang cerita. Dan batal sembahyang seorang yang datang atasnya hadas. Kemudian daripada takbir. Allahu Akbar, ra je bunyi, maka dia dah masuk sembahyang. Bila masuk sembahyang, terjadinya hadas kecil atau hadas besar. Terkentut, keluar kencing, keluar najis. Takkan tiba-tiba berjunuk kot tengah sembahyang. Tak apalah kalau jadi, buat contoh je lah. Teruk sungguh. Lepas takbir je jadi junub, tak kisah jadi macam mana pun, maka batal sembahyang. Batal. Kalau lepas salam dah habis tak apa, ini masa takbir. Kalau keluar haid batal juga. Keluar nifas tak boleh nak batal sebab dia beranak dulu. Nak keluar nifas kena melahirkan dulu. Tak logik sikit lah contoh tu. Tengah sembahyang beranak, tak logik. Kalau yang mana ni? Yang kalau haid tengah-tengah sembahyang, tengah takbir, tak sempat habis ke, ataupun lepas takbir keluar haid kan, kena qada bila nanti. Kalau nifas macam tak logik ke contoh, tengah sembahyang keluar anak. Tapi tak apalah, kena qada jugalah. Bagi je lah contoh, mana tahu tak. Bila lepas dah habis bukan pantang, lepas dah habis nifas nanti. Gitulah, kena qada. Kalau dia hadas kecil, kentut apa semua, taklah nama qada. Sebab mestilah banyak waktu lagi. Namanya sembahyang balik. Sembahyang balik. Sebab sembahyang tadi tak sah. Dia tak panggil qada. Dosa Tak. tak? Sembahyang tu dia tak sah. Ketika dia sembahyang, kemudian terjadi perkara yang menyebabkan tak sah. Nak kata berdosa atau tidak, dia tengok sengaja ke tak. Rufi'al qalam an thalath. Dia angkat pena 3 golongan. Angkat pena tu malaikat angkat lah. Maksud tak berdosa lah. Istilah hadis kan dia majas, dia apa? Kias. Rufi'al qalam an thalath. Dia angkat pena 3 keadaan. Antara keadaannya orang tidur. Tengah tidur. Aku cerai. Bang. Aku cerai. Talak 3 pula tu. Cerai kau. Bang, alamak. Alhamdulillah Cina buta lah kita. Dak. Faham Cina buta. Bukan maksudnya tak 3, dia tidur. Mabuk bukan minum toddy lah. Mabuk tersalah makan ubat ke apa ke. Mabuk lah. Mabuk yang memang tak sedar. Tidur sehingga bangun. Tersilap. Bukan sengaja. Terlupa. Semua tu tak berdosa. Jadi kalau tak sengaja. Kalaulah dia sembahyang, lepas takbir, berlaku perkara yang membatalkan, sengaja tak? Senang je. Tak sengaja, tak berdosa. Sah ke tak? Sah ke tak? Bukan tengok sengaja ke tak. Sah ke tidak? Tengok membatalkan ke tidak. Buka puasa, tak lama lagi kita buka puasa. Bila kita makan, kita pegang kurma di sini. Lapar sangat ni. Kita tengok TV. Waktu-waktu masuk kan. Tengok. Pegang ni. Tunggu azab, terus. Standby. Biji buang siap-siap lah. Ni tak nak kunyah, nak telan terus. Lapar ni. Saya buat contoh je. Kemudian tengah-tengah berapa minit lagi? Ada sikit lagi. Berapa minit? 5 minit lagi. Tiba-tiba Allahu Akbar. Gong telan. Okey. Tengok. Bang, itu KL bang. Kita kat Cerating. 2 minit lambat. Allah. Okey. Sengaja ke tak? Tak sengaja. Tak sengaja. Dia bukan sengaja aku nak buka puasa 2 minit lebih awal, bukan. Tak sengaja, maka dosa tak? Ada orang kata, oleh kerana tak berdosa, maka tak batal. Silap. Tak batal bukan tengok sengaja ke tidak.
Tak batal tengok dia melakukan tak? Dia melakukan tak perkara yang membatalkan puasa? Dia buat, maka batallah puasa. Berdosa tak? Tak berdosa. Kalau saja je lagi 2 minit nak azan nak buka nanti baru aku nak makan dah. Lagi 2 minit dia pun makan dengan sengaja, batal puasa dan berdosa. Ingat, kalau tak sengaja belum tentu. Ganti tak puasa? Ganti. Dia yang tak ganti, maksud wajib qada lah, ganti nanti. Yang tak ganti macam ni. Cuba bezakan dua keadaan nampak macam sama tapi lain. Hari pertama, hari kedua puasa, panas pula tu. Biasa dia masuk rumah, pergi kat peti ais, ambil gong. Panas ni, hari pertama lah. Saya bagi contoh hari pertama. Takkan nak bagi contoh hari ke-29. Melampau. Takkan lupa. Hari pertama, pergi gong. Tak, Allah. Tengok, ada saji tu. Buka tu saja. Nasi kandar. Oh, favourite lah. Puak. Gong lagi. Nyanda. Allah, hari ni Ramadan. Okay. Tak batal. Tak kena. Time buka puasa, main buka puasa. Buka. Sila. Tak, sila. Saya nak cerita apa? Cuba bandingkan dengan yang tadi. Yang tu, puasa tak batal. Dan tak perlu qada lah, dah tak batal. Sah. Rezeki. Dengan syarat, bila dia sedar, dia tak telan dah. Kalau dah masuk sikit sini je, nak gok je. Allah, hari ni Ramadan ni. Gok, alang sikit, bukan nampak. Gok, baru batal. Tapi kalau dia kehek balik, dia buang balik, komo elok-elok, tak ada benda yang masuk dah, puasa dia sah. Berbeza dengan yang tadi tu. Kawan dia pasang ringtone azan. Jangan main ringtone ataupun buat application kan, buat azan. Jadi standby. Allahu Akbar. Puak makan. Hei, ni aku punya, ada mak aku call ni. Halo mak. Okey, yang itu batal dan wajib qada. Soalannya, macam apa beza dia? Cubalah fikir-fikir kan. Ada beza. Kat mana beza dia? Bezanya yang dia makan tadi tu sengaja. Sengaja dia nak buka puasa kan. Yang salahnya timing. Maka oleh kerana dia sengaja makan tapi salah timing, tak berdosa. Yang awal-awal tadi, yang kata tengah hari tadi, dia langsung tak ingat dia puasa. Dia bukan nak buka puasa, dia tak ada dalam kepala, kosong. Lepas tu dia minum, aku tak puasa, tak ada. Dia tak ada niat pun nak buka puasa. Masa dia makan 2 minit awal tadi, ada niat nak buka puasa? Ada. Yang salahnya timing. Oleh kerana salah timing, taklah berdosa. Tapi batal tu tak batal, sebab dia sengaja makan. Yang tu dia bukan sengaja nak sengaja makan buka puasa. Yang tu bukan sengaja makan nak buka puasa. Dalam kepala dia kosong, dia tak ingat langsung. Tu beza dia. Tapi ada silap faham, dia ingat pot makan. Seminit lagi, 2 minit. Oh tak apa kot. Yang dia telan-telan dia buang. Tak apa, tak sengaja. Tak sengaja tu. Dia sedar dia puasa dan dia sedar dia sedang buka puasa. Yang salah timing aja. Oleh kerana salah timing, dan salah timing tu tidaklah, bukan dia sengaja salah, memang tak sengaja, maka tak berdosa. Jangan samakan tidak berdosa dengan batal ataupun tak batal ni. Jangan batal ataupun tidak, cerita lain. Berdosa atau tidak, cerita lain. Yang kita takut batal dan berdosa. Batal tapi tak berdosa, okey. Cuma kerja nantilah, sambung balik nanti. Batal tapi tak berdosa, okey sebenarnya. Yang tak nak berdosa dan batal dan berdosa. Berdosa tu yang tak nak. Tapi kita bukan takut kat dosa, takut kat batal tu. Tak batal. Batal lah. Oh, kalau batal macam mana? Batal lah. Berdosa tak? Mu sengaja tak? Tak sengaja. Settle. Takut sangat lah. Kadang-kadang kita gitulah. Okey? Okey, kita sambung lagi. Habis. Kelima. Suci daripada najis. Sekejap. Macam ada satu lagi lah tertinggal. Bolehlah. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan dia, pada badan dan kainnya, dan tempat sembahyang dan tempat sembahyang. 3 lah. Bila sebut sembahyang, dia kena suci najis daripada 3 tempat. Pertama badan, first party. Pakaian, second party. Tempat, third party. Boleh tak kata gitu? Sekejap. Benda lah third party ni. Bukan parti politik, bukan juga parti insurans. First party ke third party? Third party dah lah, murah kan. Bukan tu. Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Suci daripada najis daripada 3 pihak, 3 keadaan.
Pertama, diri dia sendiri. First party lah, diri dia sendiri. Mesti tak ada najis yang tidak dimaafkan. Mesti basuh molek-molek. Kemudian, kalau badan dia okey pun, pakaiannya. Kalau pakaiannya ada najis, tak sah juga. Okey, badan dan pakaian clear. Tapi tempat dia sembahyang, yang dia bukan pakai, macam sejadah. Dia mana pakai sejadah? Pakai sejadah. Dia cuma letak. Tapi bila dia sujud, ada kawasan yang kena kawasan sejadah tu. Kalau tak ada sejadah pun, kapek ke apa ke, lantai ke, atas tar ke, atas pasir ke, atas rumput ke, tak kisah. Asalkan dia nak sujud ataupun dia nak pijak di kawasan yang bersentuh tu, dia panggil pihak ketiga, third party lah, mesti suci juga. Masa takbir Allahu Akbar, okey, masa sujud batal. Kenapa pula? Ada najis. Kalau najis masa takbir lah batal. Tak, masa takbir okey lagi. Masa kau sujud, masa tangan kau kena tak cicak, maka dia tidak suci pada tempat, di tempatnya. Tempat tak suci. Kalau tak kena badan, tak ada masalah. Tak cicak dekat bawah pusat. Maksudnya masa sujud tu di bawah pusat. Bukan dekat pusat, bawah tu pusat. Dia pun elok aja macam tu. Tak ada masalah. Dia sujud ni, taik lembu stokor depan ni. Kalau dia sujud macam tu, memang muka dia habis kena taik lembu. Dia undur sikit sini, depan-depan dia taik lembu. Kena tak taik lembu? Tak kena. Okey, sah. Dulu orang yang buat apa dia panggil, yang macam tempat berteduh tu, kata tengah panas macam sawah ke apa tu, dangau dia panggil. Dangau takut saya hilap cakap. Tu dia rendah je, dia buat lebih kurang. Sebab sambil-sambil penat, panas-panas duduk kejap, makan tengah hari sama kerja balik. Dia buat lebih kurang je. Dan dia buat rendah di tempat tinggi. Bila dia buat gitu, ada burung-burung seronok duduk situ. Berok penuh atas tu. Dia takbir. Kerana sejengkal je. Allahu Akbar. Sah. Sebab tak kena dia. Walaupun sejengkal je atas kepala dia. Penuh tai. Atas jeng lah maknanya. Tak ada masalah. Kalau dia sujud, bawah pusat dia, tak ada masalah. Dia sujud atas kepala di sini, tak ada masalah. Kaki dia sujud ke, dia berdiri ke, duduk kat sini, najis. Tak ada masalah. Itu dia tak panggil tempat sembahyang. Tempat sembahyang adalah tempat yang bersentuh dengan badan atau pakaian ketika sembahyang. Jadi orang perempuan dengan orang lelaki, orang perempuan lagi banyak tempat sembahyang dia. Orang lelaki sikit. Orang lelaki dalam 30% ikut. Masa berdiri lagi lah kecil, 5% je kot. Kaki aja. Perempuan masa berdiri pun dah 20 dah kot. Dengan kain dia gitu. Kain dia pula dia beli besar sikit, gini, luas. Maka semua tu dia panggil tempat sembahyang. Oleh kerana dia pakai yang besar, luas gitu, sedepa kain dia pakai. Jadi ada tai cicak kat situ, maka tak sah sembahyang dia. Lepas tu saya kata orang perempuan besar, orang lelaki kecil aja tempat dia. Masa sujud, masa sujud perempuan berapa? 80% kot tempat sembahyang dia. Saya cakap lebih apa? Sampai ke dinding tempat sembahyang dia. Sebab dia duduk tepi dinding dan kain dia kena tepi dinding, maka dinding tu dia panggil tempat sembahyang. Tempat sembahyang yang perlu suci. Kalau kena pakaian atau badan, tak sah tu. Jadi orang perempuan memang luas, dia kena jaga sungguh lah. Kadang-kadang sejadah dia comel dah, luas sejadah dia ada najis. Masa dia sujud ke apa, pergi juga. Tempat sembahyang aku sejadah je. Tak, tempat sembahyang adalah bukan sejadah. Tempat sembahyang yang perlu suci daripada najis adalah tempat yang bersentuh ketika sembahyang. Berdiri sikit, rukuk lebih kurangnya, sujud paling banyak, duduk pun banyak juga kan. Jadi kena jaga kat situ. Najis. Bawah sejadah. Bawah sejadah tak ada masalah. Bawah sejadah kalau ada najis, ada tai lembu, konyok, dia ambil sejadah dia letak. Dan yang kering sebab kalau basah dia akan naik. Kalau naik tu habislah, maknanya dah nak jadi kat atas dah najis tu. Dia tak naik. Dan masa sembahyang jangan bagi kena itulah. Elok-elok je kain yang kita letak tu, maka sah. Sebab gini, bab najis ni kaedah, apabila kita bergerak, ia bergerak juga. Ia, saya guna perkataan ia dulu. Nanti ia tu letaklah. Bila kita bergerak, kita tu kita lah orang. Ia bergerak, maka dia kena suci daripada najis. Depan, belakang, atas, bawah, kat kiri duduk kat mana pun. Bersentuh atau tak bersentuh dengan kita. Kerana kita bergerak, ia bergerak. Kalau kita bergerak, ia tak bergerak, cuma luaran aja. Bawah-bawah tak kisah. Ada najis. Luar tak boleh. Okey, sejadah. Kita bergerak, ia sejadah. Bergerak? Tak. Masuk bergerak tu gerak nak sujud, mana dia gerak? Maka bawah dia ada najis, tak ada masalah. Ridak kita laki.
Kita bergerak, ia bergerak. Kalau ada air kencing sikit, tai apa sini sikit, tak sah. Sebab bergerak, ia bergerak. Ia tu ganti lah. Kalau serban besar. Kawan saya pakai serban kain kapan. Kan? Besar bakul. Lepas tu, dah besar kadang-kadang, dia nak sembahyang cepat sikit, dia buat separuh je. Lepas tu dia buat sejadah. Fup, jadi sejadah balik. Sebab biasa besar, panjang kain kapan. Dia letak kain kapan atas kepala. Sebab apa? Baik dia. Saya rasa kalau saya letak kain kapan atas kepala saya pun baik tak? Mulut tu baik sikit lah. Dia tasawuf lah, tarikat Syekh. Kawan saya lah. Dia memang letak. Jadi bila dia letak tu, dia bergerak tak? Tak bergerak kan? Dia bergerak tak? Sejadah dia yang asal daripada kepala dia. Tak kan? Tak apa. Dia bergerak, orang itu bergerak, orang sembahyang itu bergerak, ia turut bergerak. Okey? Kena jaga daripada najis. Depan, belakang, dalam semua. Dalam pun sekali. Dalam poket ada tai cicak. Dia bergerak, ia bergerak, poket ni bergerak, maka tak sah sembahyang. Kalau semut bangkai? Okey, kalau semut bangkai pun sama. Ni mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i bukan semut, sayap kelekatu pun tak boleh. Mazhab lain dia kata oleh kerana dia serangga darah tak mengalir, maka boleh dimaafkan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sayap kelekatu pun. Tok kita dulu, tok wan kita dulu kan ada pakai baju Melayu kan. Masa nak sembahyang mesti dia terbalik kan. Sebab banyak kelekatu dulu. Aduh, Allah ada sayap kelekatu, Allah ada kaki kelekatu. Allah. Buang, ambil sembahyang balik. Mazhab Syafi'i. Semut lagi lah. Sayap kelekatu tu sayap dia hidup lagi. Ini semut mati lah. Hidup tak apa. Kelekatu penuh atas kepala dia, hidup semua, tak ada masalah. Yang mati, yang hidup dia suci, yang mati boleh jadi bangkai. Lalat, walaupun Nabi suruh selam, itu selam untuk makan minum, bukan untuk sembahyang. Lalat tu dengan maksud bangkai yang mati. Yang hidup semua suci. Ada kat badan kita. Harimau duduk atas bahu tengah sembahyang, tak ada masalah. Kenapa? Sebab dia hidup. Bulu harimau satu aja. Ada satu. Tak sah sembahyang. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain banyak ringan bab ni. Jadi kalau binatang badak sumbu duduk atas kita sujud baik, kita bela daripada kecek tak ada masalah. Kucing, bulu kucing nanti dulu, panjang cerita. Bulu kucing panjang sebab ada hadiah ada gitu gini. Nanti dulu, yang lain dulu. Bulu beruk lah, bulu beruk tu sekali dengan bulu kucing. Bagi orang pembela beruk, tu tolak tepi dulu. Panjang sangat cerita tu. Jadi nanti bukan tak cakap, nanti dulu settle satu-satu. Saya settle sekejap lagi, jangan risau. Nak settle satu-satu. Kita ambil yang bukan orang bela dulu. Yang tadi orang bela kan? Yang bukan dulu. Jadi kalau kata ada orang tak bela, ada orang bela semut. Jadi bila sebab tu saya nak bincang yang serangga yang tak ada darah pada mazhab Syafi'i mati bangkai juga. Mazhab lain serangga yang bukan serangga, apa-apa yang ada darah baru dia najis. Kalau tak ada darah tu darah mengalir. Kita sembelih dia masa kita potong dia masa dia hidup, tak ada darah mengalir. Maka mazhab lain suci juga, no problem. Mazhab Syafi'i tidak. Tak sah sembahyang. Jadi kita jagalah kalau dah jadi dulu, macam saya cakap tadi dah. Okey. Jadi kalau kata serangga ni kena jaga pada badan kita sebab dia adalah najis. Jika ada di badan dipakai di tempat tinggal, di tempat sembahyang kita, maka batallah sembahyang kita kerana najis kecuali kita buang segera. Tapi nak buang segera, kalau tai cicak tak boleh sebab dia basah. Nak buang tak boleh. Kalau macam tadilah sayap kelekatu, semut mati, terbang, kan contohlah kan. Boleh buang segera, buang. Buang pula tak boleh buang dengan cara angkat dan tak boleh buang dengan cara tarik. Batal juga. Dia kena buang dengan cara tolak. Contohnya ada tai mana? Tai cicak atas ni lah. Tapi mana nampak atas ni? Nak buat contoh pun kena logik juga. Tahu tak tai cicak ada atas ni? Tak tahu tak? Macam mana? Okeylah, ridak je lah. Ridak dia gini, dia pakai gini lah. Senang sikit nak buang. Pakai gini. Tengah sembahyang, top jatuh sini. Ni kat sini. Melekat. Maknanya basah lah. Dia kena buang segera. Kalau dia
angkat macam ni, macam ni kot. Macam ni kan, dekat sini. Dia tarik. Segera kan. Batal sembahyang juga. Bukan sebab gerakan tu, bukan. Sebab dia tarik. Kalau dia angkat pun batal. Dia pun angkat. Angkat je, angkat macam ni kot. Macam tu kot. Dia angkat, batal juga. Angkat tak boleh, tarik pun tak boleh. Dia kena tolak. Tolak susah macam mana nak buat tu? Tolak. Macam nak tolak? Macam ni. Gitu kot. Tolak kan? Tolak lah. Tolak. Susah, memang susah pun. Sebab apa? Tarik dikira angkat, menanggung. Tarik tu dikira angkat. Angkat, lagi angkat. Tolak, bukan angkat. Okey, nak faham tu, kita lompat sikit dalam masalah Al-Quran. Al-Quran kalau tak ada wuduk, haram pegang. Touch, haram. Kalau dia ada atas rehal, tak ada wuduk ni, angkat, haram juga. Kalau kita lapik, walau kita angkat dengan Lapik, ingat najis kan nak berlapik? kita angkat dengan rehal. Angkat, nampak? Bila saya cerita, tiba-tiba saya lompat cerita lain, jangan ingat saya saja lompat. Mesti ada kaitan. Fikirlah sikit, apa kaitan tadi? Angkat, tarik dengan angkat kan? Mesti ada kaitan Quran ni. Takkan tiba-tiba lompat Quran. Kita bukan cerita Quran. Adalah cerita dia. Mana tengoklah dulu. Apa saya cerita tadi? Kan pasal angkat dengan tarik kan? Samalah. Rehal tu, jika angkat tak boleh, tak ada wuduk. Tarik pun tak boleh. Tapi kita kena ingat kosak. Kosak apa? Ingatkan bahawa kita pegang rehal, bukan pegang Quran. Kita pegang rehal, bukan pegang Quran. Memanglah. Kita pegang rehal lah ni. Jadi kita tutupkan Quran tu sebab kita niat mana kita pegang tu untuk nak mengelakkan daripada Tak. Kita kata, kita niatkan kita pegang rehal. Lah, tak payah niat, memanglah pegang rehal. Kalau pegang Quran, habis kita. Habis tu macam mana nak kata? Kita niat angkat kot. Angkat bukan angkat Quran. Itu ada bahas. Ada perbahasan. Dalam beg, ada macam-macam, termasuk Quran. Aku angkat beg, aku angkat majalah, aku angkat apa-apa. Tapi aku bukan angkat Quran. Itu boleh. Adalah. Biasa dengar tak? Lepas tu dia boleh cakap. Biasa dengar. Saya tak cerita tu. Saya cerita kalau ada rehal ni. Kalau dia tarik ke tepi, tak pegang Quran, haram juga. Kalau dia angkat juga haram. Tapi kalau dia tolak tak? Nak cerita yang tu je. Dalam bab tu dia agak panjang lagi kalau saya biarkan ni. Kalau saya biarkan panjang ni. Saya cuma nak pergi sana dan saya nak patah balik aja. Sebab saya nak cerita pula kucing dengan beruk tadi. Cuma nak touch sekejap je. Bila masuk bab tu nanti kita panjang-panjangkan. Bila masuk bab tu nanti. Bab sentuh tadi tu lah kan. Jadi kalau macam kucing dengan kucing, kucing dia ada beza sikit lah. Sebab saya sebut tadi, bila dia terputus daripada binatang ataupun dia tercabut ataupun dia mati, maka bangkai. Kalau dia tu ada darah mengalir, maka sepakat ulama tak boleh lah, bangkai najis lah. Tapi kalau dia tak ada darah mengalir, mazhab Syafi'i tetap kata najis juga, bangkai juga, tak sah juga sembahyang. Mazhab lain kata tak ada masalah. Sebab dia bukan ada darah mengalir, dia serang kecil aja. Okey. Jadi kalau kucing macam mana? Kucing yang tercabut bulu macam mana? Kucing binatang yang berdarah, darah mengalir. Maka apa yang tercabut, maka dia adalah najis. Secara umumnya begitu. Yang tercabut dia adalah najis. Kalau dia dekat badan tak najis. Tercabut je najis. Sebab binatang darah mengalir dan binatang tu kita tak boleh sembelih, dia tak boleh makan. Kalau binatang tu kita boleh makan, macam kambing apa, bulu dia cabut suci. Bulu cabut suci. Orang buat apa, baju bulu, kibah bulu bibi ke apa kan. Ayam bulu cabut suci. Sebab kita boleh makan dia. Bila kita boleh makan dia, walaupun dia hidup lagi, bulu dia tercabut suci. Kalau tak boleh makan dia, sembelih pun tak boleh makan, haram makan. Tercabut najis. Kalau dia ada kat badan suci. Ada kat badan suci, tercabut aja najis. Jadi kucing tak boleh makan, maka tercabut najis. Beruk tak boleh makan, maka tercabut najis. Okey, bagi masalah macam ni, dalam masalah dia tak boleh makan, tapi dia jenis binatang yang main-main dekat dengan kita, hidup bela-bela. Dia ada beberapa keadaan, ada dua pendapat besar lah. Yang pertama mazhab Syafi'i, biasalah ketatlah sikit. Iaitu jika dia bela kucing, hanya dimaafkan satu dengan dua je. Satu orat dia panggil.
Selai yang 2 helai je. 3 tak boleh, tak sah. Tak tahu. Banyak pendapat ni, saya ambil satu dulu. Yang mutamat, itulah. Yang kita nak amal sebaiknya amal yang itulah. Itu bagi pembela kucing. Yang bukan bela kucing, ada satu pun tak boleh, tak sah. Kalau pembela kucing, 1 dengan 2, 3 tak sah. Ketat tak? Tak apa, saya beritahu lah, jadikan sikit sekejap lagi. Tapi itu yang muktamad mazhab Syafi'i. 3 mazhab lain, kucing suci mutlak, tercabuk ke apa semua suci. Sebab Nabi kata kucing ni bermain di kaki-kaki kita. Molek dah kucing untuk orang Islam, anjing untuk orang kafir. Molek dah. Maka bolehkan dia main-main, dia tak najis. Tercabuk pun tak ada masalah. Itu 3 mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i dia jaga sungguh bab najis ni. Jadi kalau ada 1 dan 2 dia pembela kucing, maaf. Kalau ada satu dia bukan pembela kucing, tak maaf. Kan luas kan nampak kan. Tapi kalau kita amal waktu lah. Tapi sempit sangat, cubalah dulu. Kan. Tapi kan nampak tak? Dia tak terkepit aja. Okey? Beruk sama juga. Pembela beruk kalau ada 1 dan 2, maaf bagi tuan beruk. Dia bukan tuan beruk, dia lalu-lalu tengok ada beruk. Beruk kau, beruk aku ni, pegang, lekat 1 je. Semayang, lepas semayang tengok ada 1. Tak sah semayang dia. Sebab dia bukan pembela beruk. Minyak hitam tepi-tepi ni, tepi-tepi kuku, pomen. Hari-hari main hitam, main jet. Nak semayang, buang. Nak semayang Zuhur ni, pukul apa? Pukul 1. Puas buang, pukul 2 baru settle. Semayang, makan nasi apa lagi? Masuk kerja. Pukul apa? Pukul 3. 4.30, azan lagi, semayang lagi. Buang lagi, sejam habis. Habis siap ke apa? Pukul 6 boleh semayang. Lepas tu, sambung kerja sikit, dah nak balik dah. Semayang maghrib pula, buang lagi. Macam mana kat tu? Itu hitam tu kan. Bagi pomen, hitam dia buang sedaya upaya agak-agak, maaf. Kita bukan pomen. Pomen duk sibuk tu, kita duk pegang tu, pegang ni, pegang itu. Habis hitam. Basuh dengan sabun tak hilang. Semayang Allah hitam tak sah. Nampak dia punya kaedah kenapa yang tu sah, kenapa ni tak sah? Dia bermain dengan benda tu hari-hari. Maka ada keringanan bagi dia. Kita tak ada apa-apa, tak ada masyarakat, tak ada masyarakat, tak ada kesusahan apa-apa. Yang sibuk duduk pegang-pegang minyak hitam betul-betul. Kalau pegang, kalau kotor, kena basuh betul-betul. Sebab kalau minyak hitam yang tak lalu air lah, maksud saya ni. Kalau minyak hitam yang lalu air, atau minyak yang lalu air, tak masalah. Macam minyak urut, minyak hitam yang tak pakai lagi. Minyak hitam yang dah pakai, barulah dia tokok-tokok lah. Tapi minyak hitam yang tak pakai lagi, dia macam minyak masak tu je kan. Yang tu kena tak apa. Ada minyak basuh gitu je, selesai. Walaupun minyak. Ini cerita yang dah bercampur dengan besi apa-apa semua, dia jadi menghalang air daripada kena tepi-tepi kuku. Oleh kerana dia kerja benda tu, maaf bagi dia. Oleh kerana kita tak ada kena mengena, tak maaf. Jadi begitu juga kucing tadi. Kucing tadi dah dia bela, maka dimaafkan bagi dia, jangan lebih daripada 3 lah. Macam 2 dan 1, 3 tak. Kalau yang bukan bela kucing, 1 pun. Kenapa? Kau sibuk dah pegang, siapa suruh? Dan kalau dia terpegang sekali pun, sekali tu aja. Kalau bela kucing hari-hari, nanya dia. Gitulah. Itu ada sudut najis. Apa lagi bab najis? Okey, dalam bab saya nak sambung balik. Saya kembali balik ke dalam sejadah tadi. Sejadah ataupun kain, dah pakai kain, bawah tu ada najis. Najis tu kering, dia tak menyerap naik. Kalau menyerap, sembahyang atas tu tak salah juga sebab menyerap kan. Kalau tak menyerap, tak ada masalah. Janji badan, pakaian, tempat tu memang tak kena najis. Walaupun tepi-tepi tu penuh najis. Okey? Tak ada masalah. Habis bawah tu ada najis? Bawah. Kalau tidak, dalam ni ada najis, dalam tanah. Ada, tak sah kita sembahyang atas ni. Dia bersambung, tak kira. Okey. Tapi kena jaga-jaga sikit. Apabila kalau katalah sejadah lah, kata sejadah nipis. Sejadah nipis, bawah tu ada najis. Dan najis tu kering, tak menyerap. Dia sembahyang atas tu tak ada masalah. Sembahyang Allah tak ada masalah. Dia ambil wuduk, kaki dia ada lembab-lembab sikit, tapi taklah basah. Kalau basah, takut-takut najis tu akan mencantumkan najis kan. Taklah sampai basah. Oleh kerana kaki dia lembab sikit, masa dia sujud, sejarah tadi lekat. Satu lah. Bawah tu ada najis, batal sebenarnya. Sebab apa tadi? Ingat tadi, pakaian yang kita gerak, dia gerak.
dia kena jaga atas dalam keluar, luar dalam semua kena jaga daripada najis. Kalau kita gerak, dia tak gerak. Janji sentuh dia tak ada masalah. Janji jangan sentuh najis je, walaupun dia juga bersentuh dengan najis kat bawahnya. Jadi oleh kerana dia melekat atau peluh sikit ke, masa sujud je, kaki naik je, tumit naik, melekat pergi. Bawah tu ada tai ayam, sembahyang dia batal. Rare, benda rare, jarang tak jadi kot. Tapi kalau jadi, batal. Adakah situasi ni akan jadi ringan apabila benda tu terlalu banyaklah supaya kandungannya. Okey, najis banyak sangat kan. Contohnya di Mekah tu yang banyak merpati tu. Kan? Merpati tu kan. Okey. Ada satu lagi hukum, itu hukum khusus tu. Hukum tadi dah sebut dah. Dia ada satu, itu hukum umum. Dia ada satu lagi hukum khusus. Istilah yang dia panggil umum balwa. Pernah tengok? Umum balwa. Umum balwa ni satu keadaan yang menyebabkan tak sah sembahyang lah. Tapi tak boleh buat apa, dia terlalu umum balwa. Apa? Merata dah. Tak boleh macam menyusahkan sangat. Kalau nak buat tu Allah, kena pakai sarung, tu kena pakai baju lain dulu, masuk tukar pula kat dalam. Sampai macam tu. Sempit waktu tak, maaf, tak ada. Tak. Dia umum balwa. Umum balwa ni boleh buat tapi Allah melampau macam tu lah. Jalan jinjit. Itu dah panggil umum balwa dah tu. Sini ada. Kena. Okey. Dalam masalah umum balwa, maaf, tak ada masalah. Najis. Macam mana ni? Dia langkah jagalah elok-elok. Tiba-tiba pak kena, maaf. Sebab umum balwa. Tapi kalau, tu ada jalan, asal kau lalu sini. Tu bukan umum balwa. Macam sempit bukan umum balwa. Dia bukan masyaqqah. Masyaqqah lagi umum. Masyaqqah ni janji susah aja, kepayahan aja, maaf. Itu masyaqqah. Saya tak guna masyaqqah. Saya guna khusus lagi. Masyaqqah umum. Kepayahan je, no problem. Islam ni bila terkepit, sempit, iza dhaqal amru ittasa'a. Bila satu pekerjaan yang agama kita suruh buat tapi sempit, tak lagi dah, maka ittasa'a, dia luas. Sebenarnya masyaqqah. Orang Melayu panggil darurat. Masyaqqah. Yang ini bukan, ni masyaqqah juga, tapi dia sempit sikit. Dia umum balwa. Umum balwa ni masyaqqah, kepayahan, tapi sempit sikit. Masyaqqah lagi luas. Umum balwa sempit sikit. Maksudnya kalau umum balwa hanya masalah itu sahaja. Jika masalah itu, maaf, kerana umum balwa tadi. Masalah lain tak, maaf. Contoh banyak tai burung pati ni. Tiba-tiba ada tai kucing kat sini satu. Dia lalu kena tai kucing tu. Kena tai merpati. Pak sikit. Okey, maaf. Ada tai kucing, kena tai kucing. Tak, maaf. Kalau nak kira masyaqqah, janji susah kan? Tak, maaf. Sebab tai kucing ada satu je. Bukan umum balwa. Kalau masyaqqah tak kira. Tai kucing ke apa, janji banyak sangat, maka maaf. Sebab tu saya kata tak boleh kata masyaqqah lah, kepayahan. Dan sempit waktu tu dia masyaqqah. Dia bukan umum balwa. Contohnya surah tu lama, kita tak jamin dengan ada tai cicak bangkai semut ke. Dan memang kalau nak sembahyang memang tak boleh buat apa dalam surau dalam masjid tu. Umum balwa. Dulu umum balwa dulu saya cerita lah. Pengalaman saya kan saya sebut kan, tok guru saya umur 90. Dia cerita, lepas tu saya umur 13. Dia cerita tok dia. Tu seronok. Dia dah 90, dia cerita tok dia. Saya dapat 300 tahun tu. Antara tok guru saya perempuan. Bidan. Lepas tu saya karang bab orang perempuan. Kitab pink saya tu. Dia umur 90. Ada yang seorang tok guru ni umur 87. Dia banyak cerita tok dia. Maksudnya dia cerita tok dia. Kadang-kadang dia cerita tok dia cerita. Itu lagi saya dapat 500 tahun kot. Dia cerita tok dia cerita. Jadi saya dapat cerita tu dah. Dulu nak cerita apa ni? Cerita dulu ni cerita umum balwa ni. Dia pakai pelita, dia pakai yang najis. Saya tak ingat apa benda najis. Yang maksudnya lemak tu najis. Apa benda tu? Kan dia pakai minyak, tapi dulu dia ada sebab mahal ke apa tak tahu, dia pakai macam lemak. Macam lemak. Nak ada pelita tu, pakai lemak. Lemak tu ada lemak najis, ada lemak tak najis.
Lemak najis macam mana? Tak sembelih dia najis lah. Atau ambil lemak harimau, memang najis lah. Lemak lembu yang dah sembelih lembu tu, suci lah sebab kita boleh makan. Jadi yang najis, saya tak ingat apa lemak. Saya rasa lembu kot. Lembu mati ke apa ke macam tu. Kenapa lemak? Tak tahu lah, orang dulu dia buat dia pakai lemak. Sebab minyak payah kot. Tak tahu lah kenapa. Tapi dia pakai lemak. Saya pun tak boleh bayang macam mana lemak tu. Dan mungkin lemak tu cair ke, saya tak tahu. Kan lemak kadang-kadang dia cair kan. Macam kita makan lembu musim korban. Lepas tu sampai borak. Tak basuh tangan lagi. Nak basuh, ambil kau. Tak boleh basuh. Apa benda tu? Lemak tu lah. Lemak tu cuba ambil kuali. Cuba tak. Hilang tau. Pergi mana? Okay. Maknanya dia cair. Benda tu dia letak, ada pelita. Okey, bukan cerita. Letak dekat surau. Saya nak cerita yang surau tadi. Kat surau. Balasah. Letak kat surau, panggil balasah. Yang saya dengar ada balasah. Jadi dia pasang. Dan ianya najis bukan yang suci. Lemak yang najis. Pelita dulu, asap hitam. Tok sini, ambil kau hitam. Soalan. Sah najis tu. Oleh kerana lemak tu najis, asap dia juga najis. Masuk lubang hidung. Melekat. Memanglah hitam tau. Dulu. Jadi, tak sah sembahyang tu. Sekejap. Senang tak nak dapat lilin? Payah. Senang tak nak dapat minyak? Payah. Semua susah. Yang itu je ada. Baluah. Maka sah sembahyang. Nak cerita yang tu je. Itulah orang Melayu panggil darurat. Tapi yang tepatnya bukan darurat. Boleh lah Melayu, darurat Melayu okey. Darurat syarak tidak. Darurah dia lain. Darurah dia menghilangkan manfaat anggota ataupun mati. Baru pakai darurah. Menghilangkan manfaat anggota, terpotong tangan, terpotong kaki, tercabut, tu dia panggil menghilangkan manfaat anggota dan ataupun mati. Maka oleh kerana itu aku buat juga. Aku buat juga. Kalau aku tak buat, hilang manfaat anggota. Tangan aku jadi lembek. Kalau aku tak buat, tangan aku terpotong. Kalau tak buat, aku akan mati. Maka dia panggil darurah atau Melayu darurat. Tapi Melayu dia ambil darurat, dia letak je kan. Tak apa, darurat. Boleh lah. Yang penting kena kata darurat Melayu. Supaya kita tahu terjemahan dia, tafsiran dia tafsir Melayu. Tapi kalau darurah dia tak. Sekarang semua darurat benda tu darurat. Dia panggil dia tepatnya masyaqqah. Masyaqqah tu kepayahan, kesusahan. Masyaqqah. Okey? Tu susah kalau bahasa Arab jadi bahasa Melayu tu. Saya kena jelaskan maksud dia. Takut nanti kan kita sebut dari sudut hukum syarak punya maksud, dia pergi faham Melayu punya maksud. Jadi kena selalu cakap bab tu. Saya suka cakap gitulah. Saya cakap darurat Melayu. Darurat Melayu. Maksud tengok kamu Melayu. Keenam. Loh, sebelah tau. Oh, habis. Ngam. Habis dah ni sebelah. Keenam. Mengetahui akan segala fardunya dan sunatnya. Baca sekali ni seram tau. Sebab apa? Untuk sah sembahyang, dia mesti tahu yang mana fardu wajib, yang mana sunat. Tak seram. Mungkin kita tak seram, kita tahu. Orang lain main buat aja. Takbir wajib tak? Kita kata gitu. Kita wajib. Takbir yang wajib, takbir hak mana? Takbir hak ni. Ni. Mana ni orang tak tahu kita. Takbir wajib tak sembahyang? Wajib takbir. Takbir wajib, takbir. Yalah, kan? Maksud takbir tu apa? Bukan. Yang dia faham. Ni. Kan dah salah. Sedangkan mesti tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Dia dah salah lah. Macam mana? Tak sah ke sembahyang dia? Syarat untuk sah sembahyang, dia mesti tahu ni. Mengetahui akan fardunya dan sunat. Dia kena tahu fardu mana, sunat mana. Sekarang ni dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia salah dah. Dia ingat takbir tu angkat tangan. Kan dia dah salah. Tu saya kata, kalau baca sekali sampai sini, seram. Kalau sambung tak apalah. Kalau kata sujud wajib tak? Wajib. Mana dia tahu tu? Subhana rabbil a'la wajib tak? Wajib. Dia dah tak tahu dah tu. Macam mana? Rukuk wajib tak? Sunat. Macam mana? Salah tu. Okey. Secara umumnya dia kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat sembahyang. Wajib ada 13, sunat ada 500. Saya pernah buat sembahyang dengan sunat-sunat 2 jam 45 minit.
2 jam 45 minit sembahyang. 4 rakaat. Sekali itulah. Lepas tu tak buat dah. Tak nak terasa dah. Kita belajar 500 sunat-sunat sembahyang. Sebelum sembahyang, tengah sembahyang, lepas sembahyang. 500. Ada kitab dia. Nipis Belajar tak buat. Tok guru kata belajar tak buat. Try buat sekali. Itulah kali pertama dan terakhir. Tak buat dah. Banyak. 500 lah. Jadi yang fardu yang sunat, dia kena tahu yang mana fardu. Jadi untuk mudah, tahu 13, bakinya semua sunat. Bijak. Jangan belajar semua. Kalau belajar semua, nak kena belajar 513. Buat apa? Lagi teruk, lagi tak cerdik. Dia belajar yang 500 sunat. Maka selain daripada 500 tu wajib. Oh, lagi tak cerdik. Belajarlah yang wajib 13 aja. Selain daripada tu semua sunat. Okey? Macam mana dia kalau dia tak tahu? Macam mana kalau dia kata yang wajib tu sunat, yang sunat tu wajib ke macam mana? Kalau dia tak tahu. Sedangkan mengetahui akan segala fardunya sunatnya adalah syarat sah sembahyang. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui, dia tak tahu rukun sembahyang dan sunatnya. Kalau baca sampai sini aja, habis lah. Jadi oleh kerana kitab kita nipis, kena cari kitab tebal. Apa maksud dia ni? Okey, kitab tebal dia lah. Maksud dia gini. Secara umum, dia wajib tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Okey. Jika dia tersalah, yang wajib dia kata sunat. Dan mungkin dia boleh tersalah, yang sunat dia kata wajib. Kalau yang wajib dia kata wajib, settle. Yang sunat dia kata sunat, settle. Wajib dia kata sunat, sunat dia kata wajib. Itu yang salah yang boleh berlaku kan. Jika wajib dia kata sunat, batal sembahyang. Kalau sunat dia kata wajib, sah sembahyang. Itu maksud dia. Jadi kalau nak, ada satu lagi yang boleh sah. Dia kata dalam sembahyang aku ada wajib dan ada sunat. Yang mana? Ada. Mana ada. Dia tak tentukan yang mana-mana. Sah juga. Sah juga. Buat. Kau buat semua. Wajib semua. Dok. Lepas tu mana wajib? Ada lah. Yang sunat pun ada lah. Malah lah. Rahsia. Malah lah nak cakap. Nanti nampak riak pula. Padahal dia tak tahu. Maka sah. Ataupun dia kata gini. Semua wajib. Takbir wajib. Angkat tangan wajib. Allahu Akbar wajib. Allah Akbar wajib. Wajah tu wajib. A'udzubillah wajib. Bismillah wajib. Alhamdulillah wajib. Amin wajib. Oh, letih dia ni. Semua wajib. Sah juga. Jangan cakap je yang wajib itu sunat. Jadi nak selamat, kalau orang yang nak selamat belajar dan tahu mana wajib mana sunat. Nak selamat juga kalau tak nak belajar, kalau tak belajar cakap semua wajib. Nak selamat atau dan menjaga sikit, air muka sikit, ada wajib, ada sunat, tapi jangan tentukan yang mana-mana. Jangan kata sunat itu wajib. Jangan kata wajib itu sunat. Habis sembahyang dia. Itu maksud mengetahui segala fardunya dan sunatnya. Wallahu a'lam. Cerita sikit akan datang berkaitan dengan niat. Panjang cerita niat. Innamal a'malu bin niat. Panjang berapa ni? Kata Imam Nawawi, hadis innamal a'malu bin niat adalah separuh daripada agama. Innamal a'malu bin niat pada separuh dah. Semua agama ada benda tu, iaitu niat. Ni. Innamal a'malu bin niat. Dan niat tu qasad ta'arud ta'yin. Oh, dia ada fardu kifayah sikit ni. Muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah. Itu fardu kifayah bukan fardu ain. Baca je lah, dah tulis kan. Qasad ta'arud ta'yin berkaitan dengan niat pula. Akan datang puasa tak? Macam biasa lah. Biasa. Makan ada? Makan tak ada. Okey. Tapi kata macam biasa. Okey. Kita sambung bulan puasa nanti hari Selasa insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Tangguh dulu. Kita tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.